Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya bersama dua orang rakan akan membentangkan tugasan dua bagi kursus BMMB 3203 iaitu Morfologi Bahasa Melayu yang berkaitan dengan mengenal pasti aspek kesalahan morfologi yang lazim berlaku dalam maklumat yang dijana melalui kecerdasan buatan AI iaitu Artificial Intelligence. Tugasan ini memfokuskan kepada analisis kesalahan morfologi khususnya dari aspek struktur kata, bentuk kata dan juga golongan kata yang kurang tepat dalam maklumat yang dihasilkan oleh AI. Baiklah, sebelum meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar iaitu Ros Natasha Amilta binti Rosti, Nur Farah Akilah binti Abdul Ghani dan juga saya sendiri Kaisar Khaira binti Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, mari kita lihat pengenalan untuk tugasan ini. Dalam era digital masa kini, kecerdasan buatan iaitu Artificial Intelligence yang dikenali sebagai AI semakin meluas penggunaannya dalam penghasilan maklumat dan kandungan. Walau bagaimanapun, maklumat yang dijana oleh AI ini tidak terlepas daripada kemungkinan berlakunya kesalahan bahasa, terutama dari segi aspek morfologi seperti struktur kata, bentuk dan penggolongan kata. Kesalahan morfologi ini boleh menjejaskan ketepatan, kefahaman dan profesionalisme komunikasi yang dihasilkan. Tugasan ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis kesalahan morfologi yang lazim berlaku dalam maklumat yang dijana oleh AI, menjustifikan punca kesalahan tersebut serta mencadangkan langkah penambahbaikan yang bersifat gramatis melalui komunikasi yang berkesan. Medium AI yang interaktif dan menarik juga akan digunakan untuk menyampaikan cadangan ini agar pembelajaran dan pemahaman dapat diperoleh secara lebih visual dan praktikal. Seterusnya, ini merupakan poster yang telah dihasilkan oleh AI. Jadi, marilah kita lihat apakah kesalahan bahasa yang terdapat dalam poster ini. Kesalahan pertama dapat dilihat dalam ayat, semua pemain-pemain harus patuh kepada peraturan. Kesalahan utama dalam ayat ini adalah penggunaan perkataan pemain-pemain. Dalam bahasa Melayu, perkataan berganda biasanya digunakan untuk menunjukkan lebih daripada satu. Tetapi, perkataan pemain sahaja sudah mencukupi untuk merujuk kepada semua orang yang terlibat. Jadi, penggunaan perkataan pemain di sini adalah berlebihan dan tidak tepat. Untuk membetulkan ayat ini, kita hanya perlu menulis semua pemain harus patuh kepada peraturan. Ayat ini lebih ringkas, jelas dan tepat dari segi tata bahasa. Kesalahan bahasa yang kedua dapat dilihat pada ayat setiap orang peserta. Setiap merupakan kata bilangan pisahan. Untuk pengetahuan semua, penjodoh bilangan tidak lagi boleh digunakan selepas kata bilangan pisahan. Hal ini demikian kerana dalam ayat setiap orang peserta, perkataan setiap sudah menunjukkan bilangan individu secara tunggal. Oleh itu, tidak perlu lagi menggunakan penjodoh bilangan orang kerana maknanya sudah jelas. Menggunakan penjodoh bilangan orang menyebabkan ayat menjadi kurang tepat. Jadi, ayat yang tepat ialah setiap peserta harus patuh kepada peraturan. Di samping itu, terdapat juga kesalahan bahasa yang dapat dikesan daripada maklumat yang diperoleh daripada AI. Terdapat kesalahan bahasa iaitu kesalahan penggunaan kata nafi dalam maklumat ini. Dalam perenggan 4, dalam ayat, walau bagaimanapun, terdapat juga murid yang bukan aktif dalam aktiviti sukan. Di sini kita dapat lihat penggunaan kata nafi iaitu bukan sebelum kata adjektif aktif
adalah salah. Kata nafi tidak sepatutnya lebih sesuai digunakan dalam ayat ini kerana kata nafi tidak digunakan sebelum kata kerja atau frasa kerja atau kata adjektif dan juga frasa adjektif. Untuk pengetahuan semua, kata nafi bukan digunakan sebelum kata nama, frasa nama atau frasa sendi nama. Contohnya, dalam ayat, pemuda itu bukan anak Pak Ali. Baiklah, marilah kita pergi ke poster seterusnya dan lihat apakah kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Kesalahan bahasa pertama ialah kesalahan bahasa dari segi ejaan. Kita boleh lihat dalam perkataan berkhasiat, tambahan S di belakang perkataan ini adalah salah. Kesalahan bahasa kedua, kita boleh lihat dalam ayat, lakukanlah senam setiap hari. Perkataan senam adalah tidak tepat dalam konteks bahasa Melayu baku. Senam merupakan pengaruh bahasa Indonesia. Kesalahan ketiga dapat dilihat dalam ayat meningkat kesihatan mental dan fizikal. Kesalahan dalam ayat ini ialah pada penggunaan perkataan meningkat. Sepatutnya ayat ini ialah meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Hal ini demikian kerana perkataan meningkat ialah kata kerja tak transitif, iaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Namun dalam ayat ini terdapat objek, iaitu kesihatan mental dan fizikal. Oleh itu, kata kerja yang digunakan ialah kata kerja transitif, iaitu perkataan meningkatkan yang menerima imbuhan akhiran kan. Terdapat kesalahan penggunaan kata sendi nama di dalam poster yang dihasilkan oleh AI ini. Kesalahan pertama yang saya kenal pasti ialah penggunaan frasa di atas ucapan. Frasa ini adalah tidak tepat dari segi tata bahasa. Hal ini kerana kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat atau kedudukan fizikal yang hadir sebelum kata arah. Contohnya seperti di atas meja atau di dalam kelas. Atas dan di sini bermaksud untuk menunjukkan arah. Namun, dalam konteks ucapan, ia bukan merujuk kepada tempat fizikal. Oleh itu, penggunaan di atas ucapan adalah salah. Bentuk yang betul ialah atas ucapan kerana perkataan atas dalam konteks ini membawa maksud sebab atau dasar kepada sesuatu, bukan tempat atau arah. Jadi, yang betul untuk poster ini ialah sepatutnya terima kasih atas ucapan tersebut. Ia sangat bermakna bagi saya. Kesalahan kedua ialah penggunaan frasa di awal pagi. Penggunaan ini juga tidak tepat kerana kata sendi nama di tidak sesuai digunakan untuk menunjukkan masa. Dalam bahasa Melayu, kata sendi nama yang betul untuk menunjukkan masa ialah pada. Oleh itu, frasa yang betul ialah pada awal pagi. Sebagai contoh ayat, saya bangun pada awal pagi setiap hari. Jadi, ayat yang betul di sini ialah selamat pagi semua. Pada awal pagi ini, mari kita mulakan dengan semangat dan senyuman. Jadi, kesimpulannya, kesalahan penggunaan kata sendi nama seperti di dan pada sering berlaku kerana kekeliruan antara fungsi tempat dan masa. Oleh itu, kita perlu memahami fungsi setiap kata sendi nama supaya dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tepat. Seterusnya, saya telah menemukan kesalahan bahasa dalam maklumat yang telah diberikan oleh AI. Contoh kesalahan yang telah saya temui ialah frasa banyak ubat tradisional diperoleh dari daun dan akar tumbuhan. Penggunaan dari dalam ayat ini adalah tidak tepat. Hal ini demikian kerana kata sendi nama dari digunakan khusus untuk menunjukkan tempat, arah dan masa. Sebagai contoh, saya datang dari Kuala Lumpur atau kelas bermula dari pukul 8 pagi. Dan untuk arah pula, angin bertiup dari utara. Namun, dalam ayat diperoleh dari daun
dan akar tumbuhan, maksud yang ingin disampaikan ialah sumber atau asal sesuatu bahan. Oleh itu, kata sendinama yang betul ialah daripada. Kata sendinama daripada digunakan untuk menunjukkan sumber, asal kejadian, perbandingan dan juga pihak yang memberi. Dalam konteks ini, daun dan akar tumbuhan merupakan sumber. Maka penggunaan yang tepat ialah diperoleh daripada daun dan akar tumbuhan. Sebagai contoh lain, minyak wangi itu diperbuat daripada bunga dan hadiah itu daripada ibu saya. Meja ini diperbuat daripada kayu. Jadi, kita perlu membezakan penggunaan dari dan daripada dengan jelas. Dari digunakan untuk tempat, masa dan arah, manakala daripada digunakan untuk sumber, perbandingan dan asal sesuatu. Oleh itu, kita perlu semak dahulu maklumat yang diberikan oleh AI sebelum menggunakannya, kerana AI juga mungkin akan membuat kesalahan dari segi bahasa. Dan cara yang selamat ialah rujuk kamus dewan untuk memastikan kesahihan sesuatu maklumat yang berkaitan dengan tata bahasa. Selepas itu, mari kita lihat poster seterusnya yang telah diberikan oleh AI. Di dalam poster ini terdapat beberapa kesalahan bahasa, iaitu yang pertama, kesalahan ejaan, yang kedua, kesalahan istilah, yang ketiga, kesalahan imbuhan, yang keempat, kesalahan tata bahasa dan yang terakhir, pengaruh bahasa asing. Kesalahan yang pertama dapat dilihat di awal poster, iaitu pada ayat lindungi diri, lindungi famili anda. Perkataan family tidak sesuai dalam konteks bahasa Melayu standard, lebih kepada penggunaan tidak rasmi, iaitu ataupun bahasa Inggeris. Sebagai pembetulan, ayat yang betul di sini ialah lindungi diri, lindungi keluarga anda. Kesalahan yang kedua pula ialah gunakan masker setiap masa di luar rumah. Terdapat dua kesalahan di ayat ini, iaitu masker yang merupakan bukan istilah baku bahasa Melayu. Ia telah dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Kesalahan yang kedua iaitu masa yang dieja M-A-S-E. Sepatutnya dieja M-A-S-A. Ayat yang betul ialah gunakan pelitup muka setiap masa di luar rumah. Kesalahan yang ketiga kita dapat lihat pada frasa amalkan pajarakan sosial. Pajarakan di sini dieja secara salah, yang mana yang betulnya ialah amalkan penjarakan sosial. Kesalahan yang keempat ialah jaga jarakan 1 meter dari orang lan. Terdapat dua kesalahan di sini, iaitu jarakan dan juga orang lan. Jarakan salah kerana sepatutnya jarak. Di sini terdapat kesalahan imbuhan, manakala orang lan dieja secara salah. Sepatutnya orang lain. Sebagai pembetulannya, jaga jarak 1 meter daripada orang lain. Kesalahan yang terakhir dalam poster ini ialah pada ayat jika sakit, tinggal di rumah dan dapatkan rawatkan. Terdapat dua kesalahan di sini, iaitu sakit yang dieja S-A-K-E-T. Sepatutnya sakit dieja S-A-K-I-T. Manakala kesalahan yang kedua ialah rawatkan. Kesalahan imbuhan, sepatutnya rawatan. Jadi ayat yang betul ialah jika sakit, tinggal di rumah dan dapatkan rawatan. Jadi, itulah beberapa kesalahan yang terdapat dalam poster yang telah diberikan oleh AI. Kita perlu memastikan kesahihannya ataupun teliti dahulu sesuatu maklumat sebelum menggunakannya ataupun berkongsi dengan orang lain. Baiklah, seterusnya kita akan lihat beberapa kesalahan aspek morfologi berdasarkan poster yang dijalani oleh AI seperti yang terpapar pada slide ini, yang melibatkan penggunaan imbuhan dan juga kata sendinama. Kesalahan ini berlaku kerana sistem AI biasanya membina ayat itu berdasarkan pola bahasa yang hampir betul, tetapi tidak semestinya menepati sepenuhnya sistem tata bahasa Melayu standard, seperti mana yang digariskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Pedoman Tata Bahasa Dewan.
Jadi pertama sekali kita akan lihat kesalahan penggunaan imbuhan. Contoh yang pertama ialah ayat memudahkan kita untuk beri tumpuan. Memudahkan kita untuk beri tumpuan. Dalam ayat ni, kata kerja beri digunakan tanpa imbuhan yang sesuai. Dalam bahasa Melayu standard, kata kerja transitif perlu menerima imbuhan awalan men. Oleh itu, bentuk yang betul ialah memudahkan kita untuk memberi tumpuan. Baiklah, contoh yang seterusnya ialah cetus perbualan. Perkataan cetus merupakan kata dasar dan tidak lengkaplah dalam struktur ayat aktif transitif. Jadi bentuk yang lebih gramatis ialah mencetuskan perbualan kerana penggunaan apitan men dan juga kan menunjukkan perbuatan itu dilakukan terhadap sesuatu objek. Selain itu, kita dapat juga ayat seperti membaca juga beri ketenangan pada minda. Dalam ayat ni, kata kerja beri perlu menerima imbuhan menjadi memberi. Jadi bentuk yang betul ialah membaca juga memberi ketenangan kepada minda. Dan seterusnya kita lihat pula kepada kesalahan penggunaan kata sendi nama. Contoh yang pertama ialah membantu saya di dalam memahami sejarah negara. Dalam ayat ni, penggunaan frasa di dalam tidak sesuai. Kerana apa? Kerana konteksnya bersifat abstrak. Oleh itu, bentuk yang lebih tepat ialah membantu saya dalam memahami sejarah negara. Contoh seterusnya ialah memberi ketenangan pada minda. Dalam konteks ni, kata sendi yang lebih sesuai ialah kepada kerana menunjukkan penerima. Jadi yang betul ialah memberi ketenangan kepada minda. Dan akhir sekali kita juga terdapat kesalahan seperti di masa lapang. Di masa lapang. Kata sendi di itu digunakan untuk menunjukkan tempat, bukan masa. Jadi bentuk yang betul ialah pada masa lapang. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ayat buat saya lebih yakin bila bercakap. Menunjukkan penggunaan kata yang kurang formal dalam konteks bahasa standard. Dalam bahasa Melayu baku, penggunaan kata kerja buat tu dianggap tidak sesuailah dalam penulisan formal kerana kata tersebut lebih lazim digunakan dalam komunikasi tidak rasmi. Jadi oleh itu, bentuk yang lebih gramatis ialah membuat saya lebih yakin apabila bercakap. Dalam pembetulan ini terdapat dua penambahbaikan yang dilakukan iaitu penggunaan kata kerja membuat yang lebih formal serta penggantian kata hubung bila kepada apabila yang lebih tepatlah dalam konteks bahasa akademik. Dalam satu interaksi saya bersama AI, saya telah mengenal pasti beberapa kesalahan aspek morfologi, khususnya yang melibatkan penggandaan kata dan juga pembentukan kata melalui imbuhan. Jadi, contoh pertama ialah penggunaan perkataan menyebar-nyebarkan. Kesalahan ini berlaku kerana kata dasar sebar sebenarnya sudah menerima imbuhan apitan men dan juga kan yang menjadikan menyebarkan yang membawa maksud melakukan perbuatan menyebarkan sesuatu secara aktif terhadap objek. Jadi apabila bentuk ini digandakan menjadi menyebar-nyebarkan, berlaku penggandaan yang tidak perlu. Oleh itu, bentuk yang lebih gramatis ialah menyebarkan. Ini menurut sistem morfologi bahasa Melayu pun, penggandaan itu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya jika makna yang sama sudah dibawa oleh imbuhan itu. Baiklah, seterusnya kita lihat pada contoh kedua iaitu perkataan berlebihan-lebihan. Kesalahan ini berlaku kerana kata berlebihan itu sendiri membawa maksud melampaui batas ataupun terlalu banyak. Jadi apabila digandakan menjadi berlebihan-lebihan, berlaku penggandaan yang tidak tepatlah dari segi fungsi makna sekaligus menghasilkan bentuk yang tidak gramatis. Contoh seterusnya ialah penggunaan frasa tidak kesopan. Kesalahan ini melibatkan pembentukan kata yang tidak tepat melalui imbuhan. Sebab apa? Perkataan kesopan ni sebenarnya bukan bentuk kata nama yang standard dalam bahasa Melayu. Bentuk yang betul ialah sopan jika digunakan sebagai kata adjektif ataupun kesopanan jika digunakan sebagai kata nama abstrak. Jadi, bentuk yang lebih gramatis ialah sama ada tidak sopan jika merujuk kepada sifat ataupun tidak mempunyai kesopanan jika merujuk kepada konsep kata nama. Baiklah, seterusnya kita akan lihat beberapa kesalahan aspek morfologi dalam poster yang dijenerkan oleh AI ini, iaitu dari segi penggunaan kata ganda dan juga kata majmuk. Pertama sekali kita akan lihat kesalahan kata ganda. Contoh pertama ialah frasa pelbagai faktor-faktor manusia.
Dalam konteks ni, perkataan pelbagai sudah berfungsi sebagai penanda jamak. Oleh itu, penggandaan faktor tidak diperlukan kerana menyebabkan pengulangan makna jamak secara berlebihan yang dikenali sebagai penggandaan lewah dari aspek morfologi. Jadi bentuk yang lebih gramatis ialah pelbagai faktor manusia. Contoh yang seterusnya ialah frasa banyak sungai-sungai di Malaysia. Perkataan banyak juga sudah membawa makna jamak. Jadi penggandaan sungai-sungai tidak diperlukanlah kerana tidak menambah makna baharu ataupun ayat. Jadi bentuk yang sesuai ialah banyak sungai di Malaysia. Kesalahan seperti ini menunjukkan bahawa proses penggandaan itu tidak digunakan mengikut fungsi semantik penggandaan yang sebenar dalam bahasa Melayu. Jadi seterusnya kita akan lihat kesalahan kata majmuk. Contoh yang pertama ialah sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga itu dirapatkan. Dalam bahasa Melayu standard, kata majmuk bebas perlu ditulis secara berasingan kerana setiap unsur itu masih mengekalkan makna asalnya. Jadi itu bentuk yang betul ialah sumber tenaga boleh baharu. Contoh seterusnya ialah surat khabar lama. Kata majmuk ini juga tergolong sebagai kata majmuk bebas. Jadi ejaan yang betul ialah surat khabar lama, dieja secara terpisah. Selain itu, terdapat juga penggunaan kereta api yang sepatutnya ditulis secara kereta api secara terpisah. Mengikut pedoman ejaan bahasa Melayu lah. Sebabnya kata itu ialah kata majmuk mantap. Terdapat juga kesalahan seperti urus setia alam sekitar. Dalam bahasa Melayu standard, urus setia ialah kata majmuk bebas yang ditulis secara berasingan, bukannya dirapatkan menjadi urus setia. Oleh itu, bentuk yang betul ialah urus setia alam sekitar, selaras dengan pedoman Tata Bahasa Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang menetapkan bahawa kata majmuk bebas ni perlu dieja secara terpisah dalam penulisan standard. Kesimpulannya, walaupun kecerdasan buatan AI memudahkan dan mempercepatkan penghasilan maklumat, keupayaannya dalam menjamin ketepatan morfologi masih mempunyai keterbatasan. Hal ini dikatakan demikian kerana AI memperlihatkan kelemahan dalam aspek morfologi, khususnya melibatkan penggunaan imbuhan, pembentukan kata, struktur kata majmuk dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahawa AI tidak dapat menggantikan peranan manusia sebagai pengguna bahasa yang berpengetahuan dan berkeupayaan menilai. Oleh hal yang demikian, setiap maklumat yang diperoleh daripada AI perlu diteliti secara kritis serta dirujuk terlebih dahulu menggunakan sumber berwibawa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP atau sumber-sumber lain bagi memastikan penggunaan bahasa yang tepat. Pendekatan ini bukan sahaja memastikan kualiti bahasa yang digunakan kekal terpelihara, malah turut mencerminkan tahap keilmuan, ketelitian serta profesionalisme pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Sekian sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.